Hai semua, Wawa kat sini. So, sebab dah lama tak buat video, sajalah nak share. Hari ni sis basuh stove tau. Basuh dapur tempat masak tu kan. Yang sis rasa buat beberapa kali je dalam beberapa bulan sekali. Sebenarnya nak cakap kan. Macam few months tu macam 6 bulan sekali lah kot. Basuh yang betul-betul sampai ke dalam-dalam apa semua tu tau. Tu yang ke depan, ke belakang, belakang ke depan tu kan pasangnya, sebab dia buka senang. Tapi bila nak pasang tu kalau lupa step tu memang tak jumpa lah jalannya. So bila dah pasang tu, benda yang paling penting lah selepas dah settle pasang tu ialah kita kena tengok sama ada dapur tu akan berfungsi ataupun tidak. Sebab kalau tak berfungsi maksudnya salah pasang. Dan saya selalu salah pasang. So settle pasang kanan yang kiri dua-dua, basuh settle, pasang pun settle. So this time kita tengok lah, kalau hidup bolehlah masak, kalau tak hidup tak boleh masak. Okay, so finally kita pun petik lah stove tu. Hidup bolehlah masak. Kan. So disebabkan dah penat basuh dapur tu tadi, masak lauk satu je hari ni, simple-simple je. Hari nak masak ayam, macam tak tahu nak cakap ayam apa. Ayam halia kot. Tak tahulah. Mak-mak kan asal boleh je kan. Asal anak-anak suka. Rasanya memang diorang favourite juga ni, antara lauk favourite. So tumis-tumis je. Kalau tumis bawang tak selalu suka macam hangus sikit, sebab macam rasa dia sedap lah kan macam tu. Tak tahulah orang lain tapi saya suka macam tu. Tapi jangan sampai hangus rentung tu. Sampai jadi bawang goreng. Okay, so just letak kentang. Kalau nak letak kentang lah. Tadi pun saya just letak kicap. Dah disulah sikit kan nak bagi rasa. Lepas tu letak ayam tu, tutup je. Kalau nak letak sayur, macam saya memang anak-anak suka sayur, carrot, so makan letak lah. Lepas tu sebab tak ada masalah lain kan, so okey lah, boleh lah kan. So tutup je. Ni tak datang seleri, favourite saya pula. Ini letak perasa semua tu, settle, tutup balik, bagi masak lah ayam tu empuk semua. And then boleh letak daun sup sikit nak elevate rasa tu lah. Kan. Itu settle. Mak-mak boleh rehat, baring-baring. So lepas tu bagilah diorang makan. Ni memang favourite, memang bersih lah licin. Tengok tu, ya Allah, nak sapu tu takutnya. Okey lah, bye.